Medium ni, ini adalah MSI Teen 15. Okey. Post dia pula. Dia bawa Akak Kening nak tanya, korang ambil architecture ke ambil sastra? Sebab laptop korang ni nampak je comel, tapi bila buka Revit 3 hari terus koma. So hari ni Akak Kening nak selamatkan korang semua. Sebab apa? Sebab Akak Kening dah nampak banyak student yang menangis bila salah beli laptop. Tapi sebelum tu, pastikan korang tekan button subscribe dan korang tekan loceng supaya korang dapat segala video yang kita update. Dan yang last kali, jangan lupa tekan button like. Hai guys, Akak Kening here. So hari ni Akak nak ajar korang semua cara pilih laptop yang sesuai supaya korang tak menangis waktu nak render bangunan nanti. Akak bukan nak cakap apalah. Untuk Revit, Lumion, SketchUp tu semua makan laptop macam makan nasi lemak pagi-pagi tau. Kalau korang salah beli laptop, memang mood nak belajar tu hai-hai bye-bye lah. Okey, student architecture semua, kena dengar sini. Minimum spek korang, pastikan kena ada otot sikit lah. Okey, sebab apa? Kalau korang ambil yang biasa-biasa, korang nak lukis dinding pun loading 2 hari. Kan? So dekat sini akan nak bagi tahu ini minimum spec, like atas pagar macam tu. Prosesor dia, kalau korang cari Intel, korang boleh guna Intel i5 8 Gen. Tapi kalau AMD Ryzen, korang boleh guna AMD Ryzen 5 3 series. Untuk RAM dia pula 8GB tu dah okey dah sebenarnya. Tapi kalau dapat 16 lagi better. Sebab apa? Revit ni dia banyak makan RAM sikit lah. Untuk storage pula, pastikan SSD, jangan guna HDD. HDD tu tahun 2010 dek. Untuk dia punya GPU minimum MX 250 tu dah okey, tapi kalau dapat GTX 1050 lagi okey. Okey, ini pula spek steady untuk architecture 2025 recommended spec lah. Untuk prosesor dia, korang boleh cari i7 10 Gen, dan kalau korang nak guna AMD Ryzen, korang boleh cari AMD Ryzen 7 5 series. Untuk RAM dia pula 16GB RAM tu dah okey dah, tapi kalau korang banyak buat render, pastikan korang upgrade jadi 32. Untuk storage dia pula SSD NVMe itu lagi bagus. Dan untuk graphic card, korang boleh cari RTX 3050 ke atas. Dan untuk display dia, pastikan Full HD IPS. Sebab apa? Dia sangat penting lah untuk presentation nanti. Lepas tu kalau korang tengah buat render tu, kalau korang dengar bunyi kipas korang tu macam jet pejuang, itu normal guys, itu normal. Tapi kalau korang rasa macam korang punya laptop tu dah tak ada bunyi, senyap-sunyi, itu tandanya laptop korang tu dah give up. Macam girlfriend korang give up dengan korang tu. Thank you. Okay guys, yang ni pula Akak Kening nak tunjuk 3 laptop yang selalu student architecture beli. Ni salah satu dia lah. Ini yang paling minimum guys, paling minimum. Ini adalah MSI Teen 15. Kalau korang tengok ni, spek dia, prosesor dia adalah i5 10 Gen. Untuk RAM dia ada 16GB RAM. Untuk storage dia pula ada 512GB SSD NVMe. Dan untuk graphic card dia adalah RTX 3050. Yes. Kalau dekat Mechanized, yang ni harga dia hanya RM2,150 sahaja tau. Okay guys, ini yang kedua pula. Ini adalah Acer Nitro 5. Kita bagi spek dia medium range lah. Bukan harga medium range, dia punya spek. Untuk ini, prosesor dia adalah i7 11 Gen. RAM dia ada 16GB RAM, storage dia ada 512GB SSD NVMe. Dan graphic card dia tinggi sikit daripada yang tadi, iaitu RTX 3050 Ti. Untuk yang ini, harga dia hanya 2450 sahaja. Ya, masih lagi murah dan masih lagi sesuai untuk korang yang ambil student architecture. Okay, yang ini yang last guys. Ini kita panggil yang high spec lah. Untuk ini adalah MSI SWAT 16. Yang ini prosesor dia adalah i9 14 Gen. Paling tinggi guys. Untuk dia punya RAM masih lagi 16GB RAM. Tapi untuk storage dia dah 1TB SSD NVMe. Untuk graphic card dia pula sama juga tinggi, iaitu RTX 4070. Masih lagi cantik, masih lagi elok, dan yang ini masih ada waranti lagi sampai bulan Januari 2027. Untuk harga dia pula, jangan risau, harga dia masih mampu milik lah. Harga dia hanya 5750 sahaja guys. Tapi kalau bajet korang sekadar 2000 sahaja, okey je. Kalau korang nak ambil GTX dengan 16GB RAM, okey. Kalau sekadar nak buat untuk SketchUp, AutoCAD, okey. Tapi jangan berangan untuk render
full bangunan Menara KL tu. So ini adalah kesilapan yang paling win yang akak pernah dengar dan pernah nampak. Ada yang beli sebab warna dia cantik, warna rose gold, warna pink. Ada juga yang beli laptop office sebab harga dia murah, 500 je kata dia. Dan ada juga yang paling worst, beli laptop tapi tak tahu pun spek apa yang bersesuaian untuk kos architecture. Korang kena tahu, untuk kos architecture ni dia bukan kos pretty-pretty nak cantik-cantik macam tu, tidak. Okey, untuk kos architecture ni kita panggil kos yang membunuh lah. GPU tu ibarat jantung. Kalau jantung dia lemah, memang bye-bye lah korang punya project submission. So yeah, that's all for today. So kalau korang jadi student architecture yang tak stres, pastikan korang cari laptop yang power, bukan lawa. Okay? Dan kalau korang nak cari laptop second hand yang boleh jalan Revit, SketchUp semua tu, korang datang je Mechanize. Sebab apa? Mechanize adalah lubuk laptop second hand paling murah. Okay? Kalau korang nak tahu lebih detail lagi, jangan lupa untuk subscribe YouTube Official Mechanize. Sebab apa, lepas ni Akak Kening akan share banyak lagi tips-tips ataupun spek yang bersesuaian untuk kos-kos yang lain. So, korang spam je komen dekat bawah, korang cakap je we want more Akak Kening. Okay? I want more. So, itu saja. Bye-bye korang. The From Hearts.